Hai, Assalamualaikum semua. Sihat? Abang Immigration sihat ke? Kakak Immigration sihat ke? Abang Immigration yang kat Putrajaya tu sihat ke? Alah, hai dah sarapan dah? Sihat ya? Alhamdulillah. Harap-harap bertaubat lah ya. Abang Immigration ingat tak saya? Ingat tak? Yelah, abang kan jaga warga asing. Saya ni warga negara pergi tanya baik-baik. Lepas tu, abang cakap dekat warga asing tu, saya pergi menyerang dekat kaunter. Pergi serang, pergi mengamuk, abang cakap. Ya. Alah, lucu lah abang ni, kan. Saya diam je waktu tu, kan. Itulah. Saya pergi tanya baik-baik. Lepas tu cakap tak ada record, tak pernah ada record pun. Saya tinggi ni simpan. Nak tengok ke? Allahu Akbar, abang Immigration ni. Ni lah abang Immigration, nak cakap lah sikit. Ramai sangat dah diorang ni sekarang kan. Dekat coket tu kan, dia tak boleh berniaga. Kan kenapa diorang boleh berniaga? Lepas tu ada yang dapat datuk, pangkat datuk tu, siapa bagi? Warga asing boleh dapat pangkat datuk ke? Banyak jasa diorang pada negara kita daripada warga negara sendiri Itulah, warga negara pergi tanya pun tak boleh. Marah. Tengok pun tak nak, betul tak? Ingat tak hari tu, abang Immigration tu? Kan, ingat tak saya pergi tanya elok-elok tu? Macam gini dia tengok tu. Tak ingat? Itulah lain kali kena kenal juga orang ni. Jangan main sebabkan kita ada baju, kita duduk kat kaunter. Kalau abang tak cakap, macam mana pula diorang boleh tahu? Kan? Alah abang Immigration ni. Kabel kuat betul warga asing ni. Itulah pasal. Blacklist pun boleh masuk tu. Makin bergaya abang tahu tak sekarang abang Immigration. Makin begini-begini lagi. Lalu airport. Itulah. Sebabnya, dia kawan baik katanya. Itulah kan. Sebabnya, immigration dekat negara kita ni, dekat Malaysia ni kan, tak kisah kat mana lah, kat Johor ke, dekat mana-mana lah. Kan, memang sangat murah hati dengan warga asing. Kalau dengan orang Malaysia, dia tak suka. Memang dia tak suka sebabnya, orang Malaysia ni semua miskin. Yang kaya tu warga asing. Kalau yang susah-susah, kalau datang sini bagi senang. Sebab tu dia immigration bagi dia masuk. Kau susah kan? Kau masuk. Nanti kau senang. Aku pun senang. Macam tu lebih kurang. Kalau takkanlah menyebelahi mereka. Betul tak abang Immigration? Alah, ingat tak saya? Cuba ingat betul-betul. Ingat tak? Saya cari orang tu lah. Yang abang sayang tu. Yang dilindungi tu kan? Masuk tak ada record. Polis dah check dah. Polis dah siasat dah semua kan? Tak ada record. Dekat Indonesia pun dah report dah. Tapi senang je dia duduk dekat negara kita ni. Abang Immigration. Baiklah abang Immigration ni dengan mereka. Buka lah. Tu letak office dekat coket, dekat pusat dan ramai warga asing. Tak payah nak susah-susah dekat Putrajaya tu. Duduk yang dekat ramai tu. Kat mana dia orang ramai kat situ lah duduk. Jaga dia orang kat situ. Mana-mana tahu dia orang sakit perut ke, sakit kepala ke kan. Kan, cerit-berit ke apa ke, senang lah. Abang Immigration ni tolong tengok. Nanti tolong bagi tahu apa yang berlaku, kat mana orang mengamuk, kat mana warga negara ni bertanya, kat mana warga negara ni pergi mengamuk, abang Immigration. Orang yang tak boleh buat pun nanti tak apa, boleh adjust ke, tukar orang lah pergi. Medical check up nanti tukar orang. Abang Immigration ni tak tengok ke berapa besar dah kepala masing-masing? Tak tengok ke? Kau tengok tapi ketawa je ke? Ish.